saya terfikir 2-3 hari ni tentang Tun Mahathir sebenarnya kan. Bagaimana Tun Mahathir kita anggap diwar-warkan kepada kita Tun Mahathir ni tak suka Anwar ni tak suka Tun Mahathir ni gaduh dengan Anwar. Tapi kemudian bila saya recall balik kan sejarah saya dengan Anwar Ibrahim, apa yang saya dengar daripada mulut pimpinan seperti Saifuddin kan, then it makes sense. Kita dah dari kita memerintah 2022 ni dah masuk 2026. Kalau kita ikutkan dah hampir 4 tahun memerintahkan, tidak ada satu pun dakwaan terhadap Tun Mahathir. Malah hari tu kalau tuan-tuan ingat Batu Putih, sepatutnya kenyataan daripada RCI mengatakan Tun Mahathir patut didakwa. Dapatan daripada RCI, Tun Mahathir patut didakwa. Tapi apa kata Anwar Ibrahim? Oh, tak payahlah nak dakwa. Okey, hari ni bila saya dengar Rafizi cakap semalam and from my experience sebagainya, then I put two by two together tau. So daripada situ, then I realise something. Rupanya ada sesuatu yang berlaku di sebalik awan. Thank you Fun Ken Yen. Selamat tahun baru Cina kan. Jadi saya betul juga ada, kenapa kita tak dengar juga komen daripada Perikatan Nasional tentang Bloomberg. Kan, jadi bila kita tengok Tun M tak didakwa SPRM, Perikatan Nasional tak bercakap tentang Bloomberg, even Tun M pun, kalau tuan-tuan perasan, saya tak tahulah, saya lah kot, saya tak dengar Mahathir cakap tentang Bloomberg tau. Okey lah, mungkin dia sakit yang masuk hospital, mungkin lah kan. Tapi ada juga di komen pasal benda lain. Okey lah, mungkin dia sakit. Okey, tak apalah. Tapi orang-orang dia tak cakap tentang Bloomberg tau. Tentang apa yang didapati di dalam SPRM tu sendiri. Kerana mungkinkah apa yang berlaku di dalam SPRM tu sebagaimana didedahkan oleh Bloomberg bermula sejak pengenalan dia dengan Azam Baki 2007. Andy Lim ni, Andy Teleng dipanggil kan, dah berkenalan dengan Azam Baki sejak 2007 menurut sumber daripada Bloomberg, memo dalaman SPRM yang didedahkan oleh Bloomberg baru-baru ini. Baik, kita akan ceritakan semua itu. Saya panggil konspirasi rangkul semua. Konspirasi rangkul semua. Dan dia bagi saya nampak macam bukan Anwar Ibrahim per se, tetapi seolah-olah ada invisible hands in play, saya panggil. Kan, ada tangan gaib yang in play dalam isu ini. So saya bertanya di dalam YouTube saya, adakah anda percaya Anwar dan Tun M dah kautim? Hingga sekarang Tun M tidak didakwa, 78% percaya Anwar Ibrahim dan Tun M telah kautim. Kita pergi jauh kan, sebab saya setelah 4 tahun ni, kita nampak sesuatu yang agak pelik berlaku dalam negara kita kan. Jadi bila pelik tu, jadi dia macam banyak persoalan yang bermain di dalam kepala otak saya ni kan. Dan yalah, memandangkan kita ni bukannya ahli parti keadilan, jadi tidak ada masalah untuk kita nak mempersoalkan. Even kalau kita ahli parti keadilan pun sebenarnya tak ada masalah kita nak persoalkan. Okay? Tidak ada masalah kita nak persoalkan pun. Cuma yalah, parti keadilan sekarang ni cepat koyak tuan-tuan. Cepat koyak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, saya telah mendapat maklumat terkini bahawa Rafizi akan ada cabang di Sarawak. Sarawak ini yang akan membuat laporan disiplin terhadap Rafizi Ramli dan Faizal Rahman untuk memohon mereka diambil tindakan disiplin dan dibuang parti atau dipecat kerana mereka melanggar disiplin parti. Jadi saya harap geng-geng Sarawak cepat sikit lah buat. Jangan lambat-lambat. Kalau dulu dengan saya cepat je korang buat. Takkan dengan Rafizi takut. Apalah geng-geng ceplos-ceplos ni. Kan, pegang jawatan ketua cabang. Laporan disiplin pun korang tak berani nak buat. Andalah korang. Buatlah cepat. Kan, hari-hari duk maki Rafizi duk. Laporan disiplin pun takut nak buat. Kata apa, jawatan ni lah, ceplos terkenal lah, influencer terkenal lah. Buat laporan disiplin pun lembab nak mampus. Aduh, yai. Itulah dia tuan-tuan ceplos-ceplos. Takkan nak harap kami pula yang buat laporan disiplin kan. So saya dah dapat berita hari Isnin ini cabang di Sarawak dan dengarnya mendapat restu daripada Majlis Pimpinan Negeri Sarawak untuk membuat laporan disiplin sebagaimana yang disarankan oleh Setiausaha Agong
Parti Keadilan Rakyat. Okey. Baik, bawa ke cerita yang berlaku di US kan. Jauhnya kau pergi US ni. Okey. Tuan-tuan tahu tak? Sekarang hari itu kita ada tanda tangan satu perjanjian dengan United States. Dalam perjanjian itu sebenarnya United States dia dah impose tarif kepada kebanyakan negara di dunia ni, dia dah impose tarif. Pada masa itu negara kita diletakkan 24% tapi diturunkan kepada 19%. So negara kita antara yang sign. Saya tahu saya ada buat video tentang perkara tersebut, tapi saya react dengan kenyataan bahawa kita terpaksa jual, yang tu salah. Tapi bab tarif tu saya mempersoalkan jugalah. Saya juga mempersoalkan tentang perkara tersebut. Namun hari ini apa yang berlaku tuan-tuan? What happened today? What happened today? Apa yang berlaku hari ini? Supreme Court United States telah strike down tarif yang dibuat oleh Trump. Di US dia lain macam kita tau, dia bukan macam kita. Di US ni dia ada Senate, dia ada Presiden, dia ada Supreme Court, dia ada Senate, dia ada Congress. Di mana undang-undang itu bukan pada satu individu sahaja. Dia bukan berpusat kepada satu individu. So hari ini The Wall Street Journal telah, saya kata bahawa Trump bahawa sekarang ini tarif itu telah dibatalkan. Okey, oleh US, tarif telah dibatalkan US. Tetapi persoalan dia, kita dah sign dokumen setuju 19%. Kerana setelah tarif itu dibatalkan, maka Trump kembali kepada tarif lama, iaitu 10%. Jadi adakah soalan dia, adakah Anwar Ibrahim dan Zafrul telah tergesa-gesa menandatangani perjanjian tersebut? Tergesa-gesa menandatangani perjanjian tersebut. Itu soalan kita. Jadi kalau Rafizi didapati tergesa-gesa sebab sign dokumen dengan ARM, bolehkah Anwar Ibrahim dan Tengku Zafrul didakwa kerana sign 90% ini dengan tergesa-gesa? Itu soalan saya. Okey? So kalau Rafizi diheret ke mahkamah selepas ini kerana tergesa-gesa terhadap ARM, saya harap NGO seperti PPIM, Perkasa juga akan menjadi orang yang sama untuk mengheret Anwar Ibrahim ke SPRM kerana tergesa-gesa menandatangani perjanjian 19% ini. Okey? Bukan saya yang pergi report ARM tu kepada Rafizi, dia juga patut report Anwar Ibrahim, Perkasa PPIM. Kan? PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Right. Jadi dalam keadaan tersebut, soalan kita, sebab dia tergesa-gesa, negara lain tak sign lagi tuan-tuan. Yang sign hanyalah Malaysia sekarang ini. Antara lah, dia adalah few. Tapi Malaysia antara yang sign 90% terus setuju ni. Bangga dia antara yang terawal. Rupanya menyalahi undang-undang, dan sekarang ini US telah kembali kepada tarif lama iaitu 10%. Alah, kalau 10% biarlah, dah sign. Tak, dalam sign tu bukan setakat 90% tu tuan-tuan. Dia banyak lagi dalam tu. Banyak lagi dalam tu yang sebenarnya agak jeopardizing, agak berat sebelah kepada US berbanding dengan kita. So, Tommy Thomas mencadangkan supaya kerajaan menarik balik perjanjian tersebut dan membatalkannya. Okay? So, bekas AG Tommy Thomas menggesa supaya kerajaan tarik balik perjanjian lepas Mahkamah US, Mahkamah Agung US membuat keputusan. Bekas Pegawai Negara Tommy Thomas menggesa kerajaan keluar daripada perjanjian perdagangan dengan US setelah Mahkamah Agung Negara itu membatalkan tarif global Presiden Donald Trump pada hari Jumaat lepas. Pada hari Jumaat ini, hari inilah. Dalam satu kenyataan kepada Malaysia Kini, Thomas berkata, keputusan Mahkamah US itu dialu-alukan dan tidak mengejut pun daripada perspektif undang-undang. Saya telah mengkritik perjanjian berat sebelah yang telah dimeterai oleh kerajaan kita dengan Trump pada ulasan 20 November 2025. Okey? Jadi, perjanjian itu harus dibatalkan, dan saya nak bawa poin inilah tuan-tuan. Kalau ARM itu dianggap sebagai tergesa-gesa Rafizi, walaupun dalam tu ada Anwar Ibrahim dan Zafrul, maka adakah perjanjian kita dengan US ini boleh dianggap sebagai tergesa-gesa juga? Okey, tergesa-gesa juga.